Video ni berkenaan dengan cara untuk membina SIM menggunakan AI dengan cara yang cepat. Okay, pertama sekali, para pensyarah perlu pergi ke Telegram dan cari Cybernetic Channel. Okay, Cybernetic Channel. Dalam Cybernetic Channel ni, bagi bahagian SIM Development. Okay, dan sebenarnya saya ada juga share link ni kepada directly kepada this message dalam grup WhatsApp. So, kalau para pensyarah klik, that link akan terus ke message ni. Okay, message ni, dan ada perubahan yang akan berlaku di masa hadapan lah dekat message ni. Message yang sama, cuma dia punya content dia, iaitu dekat dia punya email dan password. Sebab yang ni saya beli. Saya beli dekat Shopee, testing for 1 month. Jadi saya akan update lagi username password yang baru. Saya akan beli sekali lagi untuk sebulan. Jadi kalau pakai gambar yang free hanya 300 kredit dan 10 slide. Jadi kalau pakai yang saya beli ni boleh hasilkan dalam 50 slide. Sorry, 70 slide, 70 slide. Okay, dekat sini dia ada step-step dia yang saya dah susun. Pertama sekali kena klik Gemini Chatbot. Okay, and login using Gemini account. Kemudian kita akan type start dekat situ dan kita kena follow instruction lah. Chatbot ni saya dah buat siap-siap. Di mana chatbot ni dah ada prompt dekat belakang. Dah ada specific prompt untuk buat SIM. Just click this link. Dia akan pergi ke tuan perempuan punya account. Okay, account Gemini masing-masing. SIM document generator by Sesha. Follow the instruction. Dia cakap type start and type start. Once kita dah type start, dia ada welcoming message. Dan lihat apa yang dia minta, iaitu course name dan code, specific topic, title, list of subtopic if any, kalau ada, dan semestinya adalah kan setiap topik dia ada punya subtopik. CLO, kita boleh ambil semua ni daripada table 4. Cuma TLO ni, topic learning outcome ni, dalam table 4 kita tak ada. Jadi kita tu sama ada tuan perempuan create sendiri, ataupun kita boleh minta AI tolong createkan dan kita akan mudah kita akan ubah kemudian lah. Okay, student learning time ni kena semak balik apa dia punya SLT. Table 4 khas untuk yang SIM punya, sebab SLT yang SIM tak sama dengan konvensional. Dan target audience kita letak diploma, standard diploma. Okay. Dan you may also upload supporting material. So SIM chatbot ni dia dibina sebab kita tahu AI ni dia boleh generate content dia sendiri, ataupun kita feed content kita dan dia akan combine antara kita punya nota dengan knowledge yang ada dalam chatbot. Kalau para pensyarah dah ada nota sendiri, nanti saya akan tunjuk step dia. Kita just drag kita punya nota kita. Okay, back to our main message kita kat atas ni. Kita isi apa yang dia nak. Okay, pertama sekali dia nak course name and code. Ni table 4 kita kan. Course name. Course name and code. Specific topic title. So kita nak buat topik 1. So kat sini lah. Topik 1. List of subtopic. Okay, masukkan subtopic.
So, kita tak nak AI keliru. Jadi, pastikan kita letak dia punya tajuk dia. Subtopik, baru kita letak dia punya list of subtopik kita. Letak dulu dia punya header dia. Kemudian, course learning outcome. For course learning outcome, kita tengok pada kita punya topik kita balik. CLO kita 1 dan 2. 1 dan 2. CLO 1, CLO 2. Saya just copy one. Satu. CLO 2. Okay. Now it's come to the TLO. So TLO better tuan-tuan perempuan buat sendiri ataupun buat melalui AI pun boleh untuk dia bagi idea supaya kita boleh maneuver ataupun edit sikit-sikit. Tapi kalau dekat sini kita tak ada idea, kita boleh minta dia tolong buatkan. So, okay. So kita minta dia yang create. Tapi kita tahulah AI ni kadang dia tak memenuhi topik learning outcome kita yang tentukan. Kita nak student kita faham apa. Jadi, should be kita akan ada ubah sikit kalau ada keperluan. Student learning time. Tengok pada student learning time kita. Online teknologi kita ada kat sini kan. So, 5. Kemudian target audience kita. In case kalau ada nota, topik 1 ni kita dah ada nota kan. Kita ada nota, kita just check out masuk nota. Sebab yang ni file saya ni adalah yang kelas webinar. Kalau ada nota, just masukkan. Kalau tak ada, kita boleh directly minta AI generate. But make sure that you change this one to Pro lah. Kepada Pro. Kemudian, ni. Okay, dan perbezaan kita buat form sendiri. Form ni saya dah adjust supaya dia menepati the essence of same module itself. Sebab same module ni sifat dia bukan macam nota. Dia ibarat dia berbual dengan pembaca. Di sini dia ada hello and welcome to your very first topic. So ibaratnya macam bila pembaca student kita baca, dia rasa benda tu alive lah hidup. Dia tak rasa macam dia baca buku tapi macam pensyarah tu bercakap dengan dia. Yang tu saya dah tolong buatkan kat prompt di belakang. You just lihat kalau benda ni sesuai boleh ambil. Contoh macam TLO ni kalau okey boleh directly ambil lah. Yang ni dia beritahu siap-siap since your student learning time is 5 hours, recommended spending about 2 hours reading the content. Yang ni dia suggest. Okay, dia suggest. Okay, dah siap. Okay, kita perasan dekat sini kekurangan dia sikit adalah dia tak boleh nak create picture. It can, tapi saya faham pada pensyarah mungkin dah ada gambar sendiri kan daripada slides sebagainya. So, boleh masuk kemudian. Untuk bagian self check, dia buat dalam bentuk MCQ. Okay, dalam bentuk MCQ. Answer key pun dah ada. So, kalau rasa tak perlu masuk, tak perlulah answer key kan. Sebab kita nak dia dia jawab dan mungkin IT boleh buat sebenarnya untuk dia auto giving marks. Tapi dia leceh sikit lah untuk bagian ID. Okay, self-reflection.
dia dah create separation dan every topics semua ni yang summary kita dan sebagainya ini adalah apa yang telah kita set sama je dalam template Microsoft Word yang kita dah buat sebelum ni. Sama je. Okay, supporting material ni bila saya dah set dia supaya dia letakkan YouTube, dia letakkan artikel, dia letak website dan ada buku-buku lah yang dia AI ni dia refer to. Okay. So, kita boleh semak. Adakah benda ni wujud ataupun tidak? Okay. Kita check. Kita tengok tomorrow teknologi you. Okay, adalah kat sini. Adalah type. Okay, so this is reference AI sekarang dah agak advance. Jadi dia tak hallucinate lah. Dia memang benda tu wujud. Okay. Last kita check sekejap video ni wujud ke tak. So make sure pensyarah semak. Okay. Subscribe Takut is how kadang 4 million people. video tu dia dah bukan video tu tak wujud, video tu dah direkam dalam YouTube. Jadi dia refer kepada video yang tak wujud. Dah di take down. So hati-hati kena semak. Okay. Alright. So bila kita dah siap macam ni, kita boleh copy the response. Okay. Yang ini adalah gambar. Okay. Gambar ni, ini adalah free account. Sebenarnya account yang saya bagi tadi, yang dekat sini, sebab yang ni dia dah habis. Saya dah beli hari tu. Dah habis dia punya kredit dia. Saya beli untuk sebulan je. Nanti saya akan update balik account email yang baru lah. Masuk yang baru. Okay. So saya tunjuk dulu limit untuk yang free. Okay. Sebab saya beli untuk sebulan. Mungkin baru pensyarah buat masa jangka masa untuk buat simple pay. Jadi mungkin lepas ni akan guna account sendiri. So account sendiri dia ada limit dia lah. Limit dia 400 credit. Mistaken lah. Okay. Kat mana nak dapatkan gambar apps ni? Klik dekat sini. So dia akan buka gambar apps. Okay. And then sign up. Guna Google account pun boleh. So dia akan keluar di page. Okay. This dashboard page. Kemudian create new. Okay, ada beberapa option. Sama ada import file URL, create from template, paste in tag, generate. Okay, tanpa kita nak explain lagi panjang, kita nak straightforward. Tadi kita dah buat text, so kita paste in text. Text kita dah ada. Ya ni, text ni kita dah ada. So kita copy. Size kita nak bentuk dokumen, right? Misalnya kalau kita buat hari tu dalam bentuk Microsoft Word dalam bentuk A4. Okay, ada juga yang buat dalam bentuk presentation. Okay, so saya ambil yang dokumen lah, A4. Dan kita paste that here. Okay, so di sini make sure that semua data masuk. Semua yang kita buat tadi, output tadi totally masuk. Link pun ada. So kalau biru ni maksudnya dia dah ada link lah dekat belakang. Itu yang kita nak. So yang ni kita buang. Okay, dekat bawah ni, preserve this exact tag. Kalau kita tak preserve, kita buat generate from notes or outline, nanti dia akan kembangkan sendiri menggunakan engine dia. Sebab kita dah ada engine kita sendiri yang kita pakai Gemini ni. Okay. Saya tunjuk straightforward dulu. Sebenarnya ada cara lagi untuk kita kembangkan this topik kalau rasa pendek. Ada cara, tapi saya tunjuk yang straightforward dulu. Okay, kemudian continue to prompt editor. Okay, dan dekat sini, make sure sebelah kiri ni preserve. Preserve ni kita kekalkan teks kita. Sebab kita dah ubah tadi kan, jadi kita tak nak AI dalam gambar ni dia ubah lagi. And then output language English lah. Kalau bahasa Melayu lah. Kemudian visual theme ni kita boleh pilih mana yang kita rasa sesuai. Image source. Okay, image source ni macam ni. Kalau akaun yang tuan-tuan pakai nanti, yang pensyarah pakai nanti dekat sini saya bagi, dia tak ada function image, AI image ni. AI image ni kalau pakai yang free account. Tapi tak ada masalah pun kalau tak pakai yang AI image generated. Dia pakai stock photo, dia pakai web image pun boleh. Format dokumen A4.
total 10 saja sebab kita pakai account free percuma. Okay, kalau tuan-tuan perempuan para pensyarah dah pakai yang email password saya bagi nanti, yang ni saya beli dan dia boleh create almost 70 card. Card tu maksudnya page. Istilah agama card adalah page. Okay, and then make sure disebabkan dia punya card dia tu ada 10 je, jadi dia agak limit sikit. Sepatutnya mungkin kita nak asingkan lah. Kata, okay, 3.2 punya satu topik ni pada satu page. Tapi yang tu bila kita buat macam tu, lagi banyaklah total card. Masalah kita pakai yang free account jadi 10 je. Itu kekurangan free account lah. Okay, nampak Topik 4, dia buat dalam satu page. Ni dia punya section dia ni. Topik 5, satu page. And then save check, save summary kita, and so on. Alright, so kita generate. Kalau tanya saya, untuk kita bina menggunakan agama ni, menggunakan free account dia agak terbatas. Kena pakai yang berbayar yang saya bagi tu lah. Tapi saya mampu support untuk sebulan je. Kalau rasa perlu beli, boleh beli dekat Shopee. Taik gambar. Okey, berbeza dengan saya tahu Google Gemini, Notebook LM boleh hasilkan slide. Beza dia adalah, kalau kita create guna Google Gemini, dia tak boleh nak edit per text, per box. Dia create satu picture. Jadi kita nak kena prompt pula untuk ubah. So leceh. Jadi kita kena pakai AI tools yang generate slide yang boleh edit. Editable slide. Okay. Kita tunggulah. Okay kan. Sekarang kita nak ubah dalam dia. Ini dia memang dah buat dalam bentuk A4. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, tekan control dan scroll up, dia boleh zoom lah. So every box, every text ni kita boleh ubah. So let's say kita nak tambah gambar. Yang ni kita nampak agak pendek betul. Dia punya konten dia terlalu sikit. So tadi saya katakan limit dia hanya 10 card. Nak tambah dekat sini boleh tak? Boleh. Okay, tekan dekat sini. Kita klik add card with AI. Ni lambang AI ni. Add fan list subtopic.
expand this subtopic. So dia akan pakai 5 kredit. Kredit kita 198 dah tinggal 198. Okay. So dia akan expand lah. So apa yang tadi dia dah create, dia dah guna kredit kita almost 40. Okay, so bila kita nak tambah lagi dekat bawah ni, every slide, between the slide, dia akan pakai kredit lagi. So kita kena hati-hati lah. Okay. Ni dia ada function untuk expand dan sebagainya. Alright, kita nak tambah gambar. Kalau nak tambah gambar, let's say kita nak tambah dekat sini. Okay. Kalau nak tambah, just klik dekat mana ruang yang ada sampai dia keluar type ni. Kemudian / image. Kalau kita nak tambah image. Image sama ada kita nak upload ataupun kita nak ambil daripada URL pun boleh. Kalau kita nak AI image, kita tengoklah yang bersesuaian dengan this content. Take image terus. Kita kata dekat sini tajuk dia using computer in the community. Okay, mungkin kita boleh buat macam ni. Copy this picture, kita ketik, ambil AI image. Yang AI image, AI akan tolong createkan. Okay. Kalau kita tak nak using kita punya kredit, kita pakai web save je lah. So ambil foto untuk realistik. Kemudian generate. Dia akan pakai 6 kredit. Dia akan tolak kredit kita. Okay, done. So foto dah siap satu. Okay. So let's say dekat kalau kita nak mudahkan ID, kita pada saya lah letakkan link video tu dekat last sekali dekat bahagian supporting material. Okay, dekat sini. Tetapi mungkin tak mustahil juga, boleh juga kalau kita nak letak video tu di tengah-tengah ni. Sebab video tu memang exactly berkaitan dengan this computer field use, katakan. So, kita klik kat sini. Kita klik sampai dia keluar macam ni. Okay. Kemudian forward. Kita tekan video. So, depend kita nak ambil video daripada mana. Kalau YouTube video, just klik YouTube video. YouTube. Kalau video tu adalah video yang para pensyarah buat sendiri dan upload pun boleh. Nak cari dekat sini, kita just type ambil je lah mana-mana video sebagai contoh. So, saya letak dekat sini and go. So, kena ingat bukan semua video boleh embed daripada YouTube. Ada yang dia punya user dia, creator dia dah avoid daripada share ataupun embed. So, kalau tak boleh tu, kena cari video lain. Kemudian, kalau dah setuju dengan video ni, okay, dan kita dah masuk lah link video. Okay, so inilah cara cepat untuk kita hasilkan scene. Okay, untuk kita bagi kepada ID. So, nanti ID akan copy this one. Okay, untuk dia ubah dalam bentuk yang bersesuaian dengan format LMS lah. Learning Management System kita. Jadi, kita boleh klik share.
Okay, klik button share, kemudian export. Okay, kita boleh export tu PDF. Ada PowerPoint, ada Google Slide, ada gambar juga. PDF paling senang untuk ID nak copy nanti. Kalau PowerPoint pun boleh edit juga. Itu beza lah dengan Canva. Kalau Canva kita tahu dia boleh export tu PowerPoint tapi dia tak boleh edit that slide dan kekurangan dia. Kalau kita pakai gambar ni dia boleh file PowerPoint yang kita create tu dia boleh edit editable file. Download should be start automatically, just click here to download it. So yang ni file PDF saya buka auto buka guna punya browser. Lepas tu dia buka kat sini. Okay. So kalau tak ada browser just download file macam ni. Kalau file C ni maksudnya dah dalam PC kita dah dalam PC kita. Dah ada PC kita. So jadi macam ni lah. Cuma dia ada made with gamma. Sebab yang ni free account, automatically ada watermark made with gamma ni. Kalau nanti bagi siapa pensyarah yang pakai account dan email password yang saya bagi ni, dia tak adalah this kind of watermark. Okay. So link YouTube ni semua boleh klik. Semua boleh klik. Dan boleh copy lah. Boleh copy. Okay. Kena pastikan pada pensyarah semak. Tolong semak, takut ada format dia yang tak kena. Sebab takut dia drop down ataupun expand punya menu. Dekat gambar kita boleh klik, dekat sini PDF tak boleh. So kena double check. Okay. Kemudian siap summary item, summary, supporting material pun semua ni boleh klik. Artikel, website dan kita dah ada kita punya reference APA 7 style. Okay. So that's it. Untuk ni salah satu cara saya nak tunjuk cara cepat. Sebab kita kesukaan masa untuk kita create SIM. Jadi boleh pakai teknik ni lah. Okay. Bagi siapa yang dah expert dengan gambar ni, sebenarnya banyak lagi function yang kita boleh edit, boleh tambah dan sebagainya. Sebab macam saya kata tadi, yang ni saya tunjuk straightforward. Ada banyak lagi cara lain. Contoh kita klik ni, kita boleh import file or URL. Masuk website, URL website, dia terus create. Tapi masalah dia tak create kod format SIM kita lah. Sebab kita ada items, kita ada summary, kita ada activity. Itu beza dia. Okay. So harap ini membantulah para pensyarah. Jadi boleh share juga dengan yang lain. Kalau rasa ini dapat membantu dan lebih cepat. Kalau rasa cara konvensional menggunakan Canva tu lebih cepat, boleh pilih yang mana yang sesuai. Okay. Thank you.